Cara kekalkan keuntungan ASB. Bila dapat sahaja dividen ASB, apa yang kita nak buat dengan keuntungan dari dividen tersebut? Pesan mentor saya, cara yang betul apabila kita dapat dividen adalah kita mesti laburkan semula. Kata guru kewangan saya, keuntungan ASB tu jangan dihabiskan dan sebaiknya bagi penyimpanan emas, tukar sahaja dividen tersebut jadi emas supaya keuntungan tersebut kekal dan bertahan lama. Kalau dapat untung tapi dibelanjakan, sampai bila-bila pun kita tak akan bertambah kaya. Sebab kuasa beli duit makin lama makin mengecil disebabkan inflasi. Tuan-puan, 10,000 dalam ASB tahun lepas tak sama dengan 10,000 dalam ASB pada tahun ni. Sebab 10,000 hari ini sudah tidak mampu membeli apa yang mampu dibeli 10,000 pada tahun yang lepas. Jadi walaupun lepas dapat dividen, belum tentu kita bertambah kaya bila dikira dengan kenaikan harga barang dan inflasi. Untuk kekal kaya, simpan keuntungan tersebut, sama ada tuan-puan boleh reinvest dalam ASB atau tukar jadi emas. Atau tuan-puan boleh guna sahaja dividen tersebut untuk tutup sebahagian hutang. Jika tuan-puan nak belajar macam mana nak alihkan dividen ASB ke dalam bentuk emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.